Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tajuk berkaitan kohesi, koheren dan juga aplikasi kejelasan. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akil Fitri bin Rasdi dengan nombor matriks P25100697. Rakan sekumpulan saya yang seterusnya ialah Muhammad Hafizuddin bin Salbia dengan nombor matriks P2510069114. Dan yang terakhir ialah Muhammad Faris Ilham bin Ahmad Razillah dengan nombor matriks P25100695. Jurnal yang dipilih bertajuk Kesedaran Ibu Bapa Terhadap Ketagihan Remaja dalam Penggunaan Peranti Elektronik yang ditulis oleh Fazlinda Abdul Halim, Wan Hashim Nadrah Wan Muda, Li Mingfung, Lai Chi Sen dan juga merupakan terbitan Journal of Technosocial. Jurnal bertajuk Kesedaran Ibu Bapa Terhadap Ketagihan Remaja dalam Penggunaan Peranti Elektronik ini meneliti tahap kesedaran ibu bapa terhadap isu ketagihan remaja menggunakan peranti elektronik seperti telefon bimbit. Kajian tinjauan melibatkan 44 orang ibu bapa di Batu Pahat, Johor yang mendapati bahawa walaupun ibu bapa sedar akan kesan negatif penggunaan peranti secara berlebihan terhadap remaja, hanya sebilangan kecil yang mengetahui pendekatan yang sesuai untuk menanganinya. Definisi kohesi. Kohesi merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menunjukkan kesinambungan dalam teks. Konsep kohesi pada asasnya merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya mempunyai kesepaduan dan keutuhan. Kohesi juga boleh difahami sebagai perhubungan yang erat, perpaduan atau jelekit antara satu dengan yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang ciri-ciri kohesi. Ciri kohesi yang pertama ialah menggunakan tanda baca yang betul. Tanda baca difahami sebagai simbol yang memainkan peranan untuk menunjukkan struktur dalam penulisan, menentukan intonasi dan jeda dalam proses pembacaan. Ciri yang kedua ialah berbagai-bagai struktur ayat. Ayat-ayat yang digunakan sentiasa berfokus kepada tujuan untuk menyampaikan perkara utama kepada pembaca. Ciri yang ketiga pula ialah penggunaan kata hubung yang tepat. Kata hubung ialah perkataan atau frasa yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata atau ayat dengan ayat. Penggunaan penanda wacana yang sesuai seharusnya digunakan untuk menunjukkan peralihan atau kesinambungan daripada satu perenggan kepada perenggan yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang jenis-jenis kohesi. Kohesi yang pertama ialah kohesi gramatikal yang melibatkan pertautan struktur bahasa iaitu cara ayat dihubungkan melalui unsur tata bahasa. Terdapat 4 bentuk kohesi gramatikal. Yang pertama ialah rujukan yang menghubungkan sesuatu perkataan dengan unsur lain dalam teks bagi mengelakkan pengulangan berlebihan dan bagi mengekalkan kesinambungan idea. Yang kedua ialah penggantian iaitu mengganti satu unsur dengan unsur lain bagi mengelakkan pengulangan berlebihan. Yang ketiga ialah pelesapan iaitu unsur tertentu dihilangkan tetapi masih difahami daripada konteks. Dan yang terakhir ialah perangkaian iaitu menghubungkan ayat atau klausa dengan kata hubung untuk meningkatkan perhubungan logik. Jenis kohesi yang kedua ialah kohesi leksikal iaitu melibatkan pertautan makna melalui pilihan perkataan yang saling berkait dalam teks. Antara bentuk kohesi leksikal ialah pengulangan iaitu mengulang perkataan penting untuk mengekalkan idea dan fokus topik. Yang kedua ialah sinonim iaitu menggunakan perkataan lain yang mempunyai makna yang hampir sama bagi mengelakkan kebosanan dalam teks. Yang ketiga ialah antonim iaitu menggunakan perkataan berlawanan makna bagi menegaskan perbezaan idea. Yang keempat ialah hiponim iaitu menunjukkan hubungan antara perkataan umum dengan perkataan spesifik. Yang kelima ialah kolokasi iaitu perkataan-perkataan yang sering muncul bersama secara semula jadi dalam bahasa. Dan yang terakhir ialah kesepadanan iaitu hubungan atau kesetaraan makna antara dua atau lebih unsur leksikal. Seterusnya saya akan menunjukkan contoh kohesi dalam teks daripada jurnal yang telah dipilih.
Jika dilihat dalam ayat pertama, kajian ini merupakan kajian berbentuk tinjauan secara kuantitatif. Lokasi kajian adalah di Batu Pahat, Johor. Perkataan kajian telah diwarnakan dengan warna kuning ini menunjukkan kohesi leksikal, bentuk pengulangan. Hal ini kerana perkataan kajian diulang beberapa kali dalam perenggan untuk menunjukkan bahawa kajian ini merupakan fokus dan idea utama. Ayat yang seterusnya ialah penyelidik telah memilih satu sekolah yang telah menyatakan persetujuan untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan ini. Frasa penyelidikan ini merupakan kohesi leksikal bentuk sinonim. Hal ini kerana frasa penyelidikan ini dan mempunyai makna yang sama dengan frasa kajian ini. Oleh itu, frasa penyelidikan ini menggantikan frasa kajian ini bagi mengelakkan kebosanan dalam teks apabila dibaca oleh pembaca. Ayat yang seterusnya ialah data kajian dikumpul menggunakan borang soal selidik menerusi Google Form. Data-data kajian yang diperoleh dianalisis secara deskriptif bagi mencapai objektif kajian menerusi perisian SPSS. Frasa yang digariskan dengan warna biru menunjukkan kesinambungan antara ayat. Hal ini kerana frasa data kajian diperoleh dalam ayat yang kedua masih merujuk kepada data kajian dikumpul dalam ayat pertama. Jadi, frasa data kajian diperoleh masih menceritakan tentang data yang diambil tetapi dalam ayat yang berlainan. Ini menunjukkan kesinambungan antara ayat yang menceritakan tentang data yang diambil. Kohesi ini amat penting agar tidak menyalahi konteks idea. Dalam ayat yang sama, terdapat frasa borang soal selidik yang menunjukkan kohesi leksikal bentuk kolokasi. Hal ini kerana borang soal selidik merupakan frasa yang sering hadir bersama dalam teks penulisan. Ayat yang seterusnya ialah data-data kajian yang diperoleh dianalisis secara deskriptif bagi mencapai objektif kajian menerusi perisian SPSS. Perkataan bagi dan perkataan dan dalam perenggan ini merupakan kohesi gramatikal bentuk perangkaian. Hal ini kerana perkataan bagi maupun perkataan dan yang telah diwarnakan dengan warna ungu merupakan kata hubung. Oleh itu, bagi maupun dan ini menunjukkan perangkaian dalam ayat yang terkandung dalam teks tersebut. Sebagai contoh, jika dilihat dalam ayat, soal selidik merupakan instrumen utama yang dipilih dalam mendapatkan data dan maklumat daripada sampel. Terdapat dua isi di sini, iaitu data dan maklumat daripada sampel. Oleh itu, untuk merangkaikan kedua isi ini dan menunjukkan perangkaian dalam ayat, perkataan dan boleh diletak di tengah-tengah isi tersebut dan menunjukkan perangkaian. Seterusnya ialah ayat instrumen kajian. Soal selidik merupakan instrumen utama yang dipilih dalam mendapatkan data dan maklumat daripada sampel. Instrumen kajian dan soal selidik yang diwarnakan dengan warna hijau merupakan kohesi leksikal bentuk hiponim. Hal ini kerana dalam konteks ini, soal selidik merupakan salah satu elemen instrumen kajian. Oleh itu, ia menunjukkan hiponim kerana instrumen kajian merupakan istilah umum dan soal selidik merupakan istilah yang lebih khusus dan spesifik, tetapi masih di bawah konteks instrumen kajian. Dan yang terakhir, ayatnya ialah soalan kaji selidik diadaptasi dan diubah suai untuk menjawab kesemua objektif dalam kajian ini. Menjawab kesemua objektif dalam kajian ini merupakan kohesi gramatikal rujukan. Hal ini kerana perkataan ini dalam frasa yang diwarnakan dengan warna jingga sebentar tadi merujuk kepada kajian yang telah dijalankan. Secara keseluruhannya, teks dan perenggan dan teks ini mengaplikasikan kohesi dengan baik seperti kepelbagaian ayat, seperti ayat majmuk dan ayat tunggal. Selain itu, tanda baca yang digunakan juga menepati struktur ayat dan kata hubung yang digunakan sesuai dengan konteks ayat. Secara keseluruhannya, teks dalam perenggan ini mengaplikasikan kohesi dengan baik dengan menggunakan kepelbagaian ayat seperti ayat majmuk yang menggunakan pelbagai kata hubung dan juga ayat tunggal. Selain itu, tanda baca yang digunakan menepati struktur ayat seperti tanda naqtah. Dan akhir sekali,
Kata hubung yang digunakan juga menepati dan sesuai dengan konteks ayat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin bin Sabia. Pada hari ini saya akan membentangkan satu aspek asas dan kritikal dalam pembinaan teks yang baik, iaitu koheren dalam sesebuah artikel. Koheren adalah kunci untuk memastikan penulisan dan ucapan kita bukan sahaja nampak kemas, tetapi benar-benar mudah difahami dan meninggalkan impak kepada pembaca atau pendengar. Sepanjang video ini, kita akan meninjau maksud sebenar koheren, membezakannya dengan istilah kohesi dan menghuraikan 5 ciri utama. Baik, mari kita mulakan dengan definisinya. Koheren merujuk kepada kesinambungan idea atau keteraturan fikiran yang menjalin sesebuah wacana. Inilah yang menjadikan keseluruhan teks itu bermakna, tersusun dan logik. Bayangkan teks anda sebagai satu peta jalan. Koheren adalah panduan untuk memastikan pembaca boleh bergerak dari satu lokasi, iaitu satu idea, ke lokasi seterusnya tanpa sesat. Ringkasnya, koheren berfokus pada semantik, iaitu keterkaitan pada isi dan makna. Seringkali, koheren disamakan dengan kohesi. Kohesi pula lebih kepada aspek formal bahasa. Ia adalah penggunaan unsur linguistik seperti kata hubung, kata ganti dan pengulangan yang secara fizikal menghubungkan ayat. Kohesi hanya merupakan alat yang membantu kita untuk mencapai koheren. Teks boleh mempunyai kohesi yang tinggi, tetapi jika ideanya tidak logik, ia masih akan dianggap tidak koheren. Koheren adalah matlamat, kohesi adalah cara untuk mencapainya. Untuk membina wacana yang koheren, 5 ciri utama ini perlu dipatuhi. Ciri yang pertama, kesinambungan topik atau idea utama. Ini adalah prinsip yang paling asas. Wacana yang koheren mesti mempunyai satu fokus utama yang mantap. Setiap perenggan, setiap ayat mesti secara langsung menyokong dan mengembangkan idea utama ini secara konsisten dari pengenalan hingga kesimpulan. Elakkan lompatan topik yang tidak berkaitan. Yang kedua, hubungan logik antara gagasan. Idea yang disusun bukan sekadar berkait, tetapi ia mesti mempunyai hubungan yang logik dan munasabah. Hubungan ini dibahagikan kepada beberapa bentuk utama, iaitu pertama, sebab akibat, di mana satu ayat menyatakan punca dan ayat berikutnya menyatakan kesannya. Kedua, urutan masa atau proses. Contohnya, apabila kita menerangkan langkah demi langkah sesuatu prosedur. Ketiga, perbandingan atau kontras, iaitu menggunakan maklumat yang selari atau bertentangan untuk menjelaskan idea. Penggunaan kata hubung yang betul sangat membantu dalam menonjolkan hubungan logik ini. Baik, mari kita lihat ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ialah keteraturan fikiran yang sistematik. Ini merujuk kepada aliran teks itu sendiri. Fikiran perlu disusun dengan lancar, bertalian dan logik. Pembaca tidak sepatutnya perlu meneka hubungan antara perenggan. Kita perlu memimpin pembaca secara beransur-ansur dan sistematik dari satu poin ke satu poin yang lain, tanpa sebarang kekeliruan. Baik, kita akan teruskan kepada ciri yang keempat, iaitu kesesuaian dengan konteks dan tujuan. Artikel yang koheren mesti selari dengan tujuan penulis. Adakah tujuannya untuk memberi maklumat, memujuk atau menghibur? Isi dan maklumat yang disampaikan mestilah
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan konteks situasi komunikasi tersebut. Kita teruskan kepada ciri yang kelima, iaitu kesatuan makna keseluruhan. Akhirnya, koheren menghasilkan kesatuan makna. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila semua ciri tadi digabungkan, ia akan menghasilkan satu mesej atau pemahaman yang utuh, lengkap dan jelas. Inilah yang kita panggil kesepaduan semantik yang tinggi, di mana pembaca memahami keseluruhan maksud teks tanpa ada keraguan. Secara keseluruhannya, koheren adalah tulang belakang kepada menjadikan teks anda berfungsi dengan baik. Ia bukan sekadar tentang menggunakan perkataan yang cantik, tetapi tentang menyusun idea yang logik dan teliti. Dengan mengaplikasikan kelima-lima ciri koheren, dari kesinambungan topik, hubungan logik hingga kesatuan makna, kita dapat memastikan artikel kita mudah difahami, tersusun dan mencapai objektif komunikasi. Sekian sahaja pembentangan saya tentang koheren. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana koheren ini berfungsi dalam praktikal, merujuk kepada perenggan pengenalan dari kajian ini. Baik, kita tengok dari perenggan ini. Perenggan ini adalah contoh yang baik kerana ia menunjukkan kesinambungan idea yang sangat logik daripada umum kepada khusus. Yang pertama, penulis memulakan idea yang luas, iaitu perkembangan teknologi dan manfaat peranti elektronik dalam kehidupan seharian. Ini menetapkan konteks. Yang kedua, kita tengok di sini, idea kemudiannya dihubungkan kepada kebaikan peranti elektronik itu sendiri kepada remaja, tetapi segera melakukan kontras yang penting dalam menggunakan ayat seperti, walau bagaimanapun penggunaan peranti yang tidak terkawal boleh menyumbang kepada masalah sampingan, iaitu ketagihan. Contoh ini menunjukkan titik pusingan logik yang kritikal. Baik, kita teruskan kepada poin yang ketiga, iaitu perenggan mencapai kemuncak koheren apabila ia mengaitkan masalah ini kepada punca yang spesifik, iaitu pandemik COVID-19 dan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Ayat seperti pandemik COVID-19 telah membawa kepada satu penyakit lain, iaitu ketagihan peranti elektronik. Hal ini adalah kerana para remaja telah didedahkan dengan penggunaan peranti. Ayat ini secara jelas menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Baik, secara kesimpulannya, pembaca tidak perlu bersusah payah untuk memahami mengapa masalah ketagihan ini dibincangkan, kerana penulis telah membina aliran idea yang lancar dan logik, menyambung faedah teknologi kepada kesan buruknya akibat situasi pandemik. Inilah yang kita maksudkan dengan koheren yang utuh. Baik, seterusnya saya akan meneruskan dengan tajuk yang terakhir dalam pembentangan kita pada hari ini, iaitu aplikasi kejelasan dalam penulisan. Pertama sekali, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan aplikasi kejelasan. Maksud aplikasi kejelasan dalam penulisan ialah penggunaan bahasa yang jelas, tepat dan juga mudah untuk difahami. Selain itu, ia juga merupakan salah satu prinsip penting dalam menghasilkan penulisan berkesan, terutamanya dalam penulisan rasmi dan juga kursus penulisan akademik. Mengikut pemahaman saya, atau secara ringkasnya, aplikasi kejelasan bermaksud cara penulis menerapkan unsur kejelasan seperti ketepatan, keterangan, penjelasan dan tidak menimbulkan tanda tanya terhadap pembaca. Kemudian, kita beralih kepada tujuan atau sebab mengapa aplikasi kejelasan perlu diterapkan dalam penulisan. Jadi, tujuan aplikasi kejelasan yang pertama ialah untuk memastikan mesej yang disampaikan mudah untuk difahami pembaca. Hal ini supaya idea atau maklumat yang disampaikan dapat diterima dan difahami oleh pembaca tanpa
kekeliruan dan juga persoalan. Selain itu, tujuan lain bagi aplikasi kejelasan ialah untuk mengelakkan berlakunya salah tafsir atau kekaburan makna. Hal ini untuk membantu mengurangkan risiko salah faham terhadap pembaca akibat daripada penggunaan ayat yang kabur atau berbelit-belit. Seterusnya, saya akan meneruskan dan menerangkan tentang ciri-ciri aplikasi kejelasan. Aplikasi kejelasan dalam penulisan dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri dan juga bentuk tertentu. Antaranya, aplikasi kejelasan terdiri daripada penggunaan bahasa komunikatif dan formal. Bahasa komunikatif merujuk kepada bahasa yang mudah untuk difahami pembaca dan penerima maklumat. Oleh itu, perkataan yang dipilih mestilah mudah, sesuai dan kurang penggunaan istilah yang teknikal atau berbelit tanpa sebarang penerangan. Istilah teknikal pula bermaksud kata atau ungkapan yang mempunyai makna khusus dalam sesuatu bidang ilmu dan jarang digunakan dalam pertuturan harian serta sukar untuk difahami. Selain itu, pemilihan perkataan perlulah perkataan yang sering digunakan dalam bahasa standard atau formal supaya pembaca dapat memahami maksud dan isi daripada sesuatu penulisan tersebut. Ciri aplikasi kejelasan yang seterusnya ialah ketepatan tata bahasa dan ejaan. Antaranya ialah dengan menggunakan tata bahasa, tanda baca dan ejaan yang tepat dan betul untuk mengelakkan timbulnya salah tafsir. Seterusnya, perkataan-perkataan perlulah disusun dalam ayat mengikut struktur subjek, predikat dan objek yang teratur dan tersusun. Kemudian, menggunakan imbuhan, penjodoh bilangan dan juga kata sendi yang betul serta sesuai untuk melahirkan kegramatisan dalam sesuatu ayat. Selanjutnya, ciri aplikasi kejelasan yang terakhir ialah penambahan contoh dan juga bukti dalam penulisan. Antaranya ialah idea atau pendapat dalam penulisan perlulah disertakan dengan contoh, data atau bukti yang sahih bagi menjelaskan maksud atau hujah utama dan meningkatkan keyakinan pembaca terhadap penulisan. Akhir sekali, penulisan perlu diterangkan dengan contoh yang jelas supaya dapat menguatkan kepercayaan pembaca terhadap hujah penulisan tersebut dan dilihat lebih berautoriti serta berasaskan fakta, bukan pendapat semata-mata. Bagi memahami aplikasi kejelasan dengan lebih mendalam, saya akan menunjukkan beberapa contoh tentang aplikasi kejelasan dalam penulisan berdasarkan jurnal yang berjudul Journal of Technosocial di bawah tajuk Kesedaran Ibu Bapa terhadap Ketagihan Remaja dalam Penggunaan Peranti Elektronik. Jadi di sini kita dapat lihat terdapat 3 warna berbeza yang telah mewarnai beberapa frasa dan juga ayat. Oleh itu, saya telah menyediakan nota sebagai penerangan bagi warna-warna tersebut. Yang pertama ialah warna hijau yang mewakili penggunaan data dan juga peratusan. Yang kedua, warna biru merujuk kepada susunan ayat dan juga maklumat yang teratur. Dan warna terakhir ialah warna kuning, iaitu merujuk kepada penggunaan istilah yang sesuai dengan konteks. Jadi, ayuh kita merungkai satu persatu aplikasi kejelasan yang diterapkan dalam contoh ini. Jadi, kita lihat pada baris yang pertama, iaitu seramai 44 orang responden. 44 orang responden merujuk kepada mereka ataupun merujuk kepada bilangan mereka yang telah menjawab borang soal selidik ini. Jadi ianya telah mengukuhkan lagi bukti bilangan responden tersebut. Disebabkan itu, penggunaan data dan juga peratusan merupakan salah satu daripada ciri-ciri aplikasi kejelasan. Hal ini disebabkan penggunaan peratusan dan juga data dapat menerangkan dan juga menjelaskan. Jika kita lihat dalam konteks ini, ianya telah menjelaskan berapa banyak bilangan responden yang telah terlibat untuk menjawab borang soal selidik ini. Seterusnya kita beralih kepada baris yang kedua, iaitu
jadual 1 menunjukkan dapatan kajian tentang demografi responden. Istilah jadual 1 yang digunakan menunjukkan sebuah rujukan visual data ataupun dipanggil sebagai jadual yang disediakan di bahagian bawah dapat membantu pembaca untuk memahami maklumat dengan cepat. Penggunaan istilah jadual 1 amatlah wajar dan sesuai dalam konteks ini berbanding istilah rujukan visual data yang bersifat teknikal, iaitu sukar untuk difahami oleh pembaca. Seterusnya kita beralih ke baris yang ketiga, iaitu 19 orang bapa, iaitu 43%, dan 25 orang ibu, iaitu sebanyak 57%. Jadi frasa ini menunjukkan contoh ataupun ciri-ciri yang sama dengan baris yang pertama sebentar tadi, iaitu penggunaan data dan juga peratusan yang dapat menjelaskan bilangan responden bapa dan juga bilangan responden ibu yang terlibat dalam menjawab borang soal selidik tersebut. Seterusnya kita beralih kepada baris yang keempat dan juga kelima, iaitu sektor kerajaan seramai 19 orang, iaitu 43%, sektor swasta seramai 12 orang, iaitu 27%, bekerja sendiri seramai 6 orang, iaitu 14%, dan tidak bekerja seramai 7 orang, iaitu 16%. Jadi ini juga merujuk kepada penggunaan data dan juga peratusan yang tepat, di mana berfungsi untuk menjelaskan dan juga menerangkan bilangan ataupun seberapa ramai yang menyertai dan melibatkan diri sebagai responden dalam kajian ini. Dan contoh yang terakhir terletak pada baris yang ke-6 hingga baris yang terakhir. Di sini kita dapat lihat penggunaan peratusan dan juga data yang tepat. Tetapi dalam masa yang sama, ianya juga merupakan susunan ayat dan juga maklumat yang teratur. Hal ini disebabkan kita dapat lihat bahawa susunan ayat tersebut dimulakan dengan 1 hingga 2 orang anak yang bersekolah, sama seperti jadual yang dimulakan dengan 1 hingga 2 orang anak yang bersekolah. Dan seterusnya dalam ayat tersebut disambungkan dengan 3 hingga 4 orang anak, sama juga seperti susunan dalam jadual 1. Dan yang terakhir ialah 5 orang ke atas anak yang sedang bersekolah, sama juga seperti jadual 1. Jadi ini menunjukkan bahawa susunan ayat dan maklumat yang teratur telah pun diterapkan dalam contoh ini. Baik, seterusnya kita beralih kepada jadual yang disediakan dalam jurnal ini. Selepas saya kaji, saya mendapati bahawa jadual ini memiliki beberapa bahagian yang sudah pun betul. Malangnya, ada beberapa bahagian kecil yang mengalami ralat. Yang pertama sekali ialah label jadual, iaitu jadual 1. Font ataupun tulisan jadual tersebut sudah pun betul, iaitu ditulis secara tidak dicondongkan ataupun tidak italic dan juga ditebalkan. Namun, kedudukan label jadual tersebut terletak pada kedudukan yang salah, iaitu di tengah-tengah. Label jadual tersebut, iaitu jadual 1, sepatutnya terletak di bahagian paling kiri, iaitu rata kiri ataupun dalam bahasa Inggerisnya left align. Seterusnya ialah tajuk kepada jadual tersebut, iaitu demografi responden. Font ataupun tulisan bagi tajuk ini sudah pun betul, iaitu dicondongkan ataupun ditulis secara italic. Namun, tajuk jadual ini juga berada di kedudukan yang salah, iaitu di tengah-tengah. Tajuk jadual ini sepatutnya terletak di bahagian bawah label jadual, di mana jadual 1 terletak di bahagian atas dan kemudiannya diikuti dengan demografi responden ditulis secara condong dan juga italic selaras di rata kiri, iaitu left align. Akhir sekali yang saya dapat kenal pasti ialah penjajaran teks yang tidak selaras. Entiti-entiti ini bersama anak-anaknya, iaitu attribute, sepatutnya terletak sebaris dan sejajar di bahagian kiri dan bukannya tak dalam jadual secara tidak teratur, seperti mana yang kita dapat lihat sekarang. Seperti mana yang saya katakan tadi, ciri-ciri aplikasi kejelasan yang terakhir ialah contoh dan juga bukti yang kukuh. Rujukan dalam penulisan juga merupakan satu contoh dan juga bukti yang mengukuhkan lagi fakta ataupun idea. Jadi di sini saya akan menerangkan serba sedikit tentang dua jenis rujukan yang terdapat dalam penulisan mengikut format
American Psychological Association yang terkini iaitu APA 7. Iaitu jenis yang pertama ialah narrative citation, iaitu citasi dalam ayat. Narrative citation terletak di bahagian hadapan ataupun di bahagian permulaan ayat. Ini kerana ianya memfokuskan kepada penulis berbanding fakta. Kita dapat lihat contohnya yang berwarna biru iaitu menurut Aziz di dalam kurungan 2020 dan kemudian diikuti dengan fakta ataupun idea yang diutarakan oleh Aziz iaitu penulis tersebut. Bentuk bagi narrative citation ini pula dimulakan dengan nama penulis, contohnya Aziz, dan kemudian diikuti dengan kurungan, dan di dalam kurungan tersebut adanya tahun penerbitan ataupun tahun fakta tersebut diutarakan oleh penulis tersebut iaitu Aziz. Jadi kita beralih kepada jenis rujukan yang kedua iaitu parenthetical citation ataupun citasi dalam kurungan. Kedudukan citasi dalam kurungan ini terletak di bahagian hujung ayat. Hal ini disebabkan parenthetical citation ataupun citasi dalam kurungan ini lebih memfokuskan fakta terlebih dahulu berbanding penulis, di mana ianya dimulakan dengan fakta dan kemudian diikuti dengan kurungan. Dan di dalam kurungan tersebut terdapat dua perkara utama iaitu nama orang yang mengeluarkan fakta ataupun idea tersebut dan kemudiannya tahun penerbitan idea tersebut. Secara keseluruhannya, melalui analisis jurnal yang bertajuk Kesedaran Ibu Bapa Terhadap Ketagihan Remaja dalam Penggunaan Peranti Elektronik, dapat dirumuskan bahawa kohesi terhasil melalui kesinambungan dalam teks dan penggunaan penanda wacana yang tepat. Koheren pula terselah melalui penyusunan idea yang logik dan tersusun, manakala aplikasi kejelasan tergambar melalui penyampaian mesej yang mudah difahami oleh pembaca. Kajian tersebut juga menekankan kepentingan kesedaran ibu bapa terhadap ketagihan peranti dalam kalangan remaja serta perlunya peranan aktif mereka bagi membentuk keseimbangan penggunaan teknologi.